Bunda. Syah. Panel. Allahu Allah Akbar. Akbar. Sorry tak ada muka tak senonoh betul ni Panel. Panel sihat? Ya Allah Tuanku. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Allah Panel. Subhanallah. Allahu Akbar. Tak tahu Syaf. nak kata apa Panel. Alhamdulillah. Ya Panel. Pak ni tengok Syaf. Depan mata ni pun Pak ni dah bersyukur sangat. Lepas putus hubungan Pak ni tak tahu dah Pak ni rasa macam hilang dah Syaf. Saya dah tak sempat nak reply mesej Panel tu Panel. Memang plan dia memang dia intercept tu dalam waktu yang kita semua tak expect langsung Panel. Kami dipanggil untuk ada dekat deck untuk drill pukul 5 pagi. Less than 10 minutes dia bagi tahu Israel dah sampai. Panel bayangkan dalam kita takut tu. Saya masih recall lagi lah. Sebab handphone masih dekat tangan. Tiba-tiba ada satu helikopter pusing atas kami dekat 20 kali Panel. Dalam 20 kali kita nampak all the lights datang dekat. Rupanya bot tentera diorang dah dekat dengan kami dah. And that saya tak dapat mesej siapa-siapa pun. Saya terus campak handphone dalam laut je tu Panel. Kami ditawan lebih daripada 12 jam atas kapal Panel nak sampai ke Israel. Dalam 12 jam kami Allah Akbar. Ada yang tak dapat ubat, ada yang makan sekadar makan untuk isi perut je. Sampai saya ingat kita tu saya dah muntah-muntah sebab perut dah masuk angin Panel. Dan so untuk mabuk laut juga kan? pun mabuk laut betul. Doktor-doktor yang nak merawat kami pun dinafikan hak macam. Tapi ramai yang berkeras melawan juga. Bawa saya pergi ke bilik bawah, bagi saya makan ubat dan saya muntah. Dan saya naik balik. Petang juga Panel kami lalui saat yang sukar sebab dah keluar daripada port. Dia keluar daripada port tu saya rasa dekat 12 checkpoint selalu Panel. Dipaksa bogel berapa kali. Malam masuk, sebelum nak masuk ke penjara, tangan kami diikat. Tangan mata ditutup dalam van yang sangat sejuk Panel. Ikat dengan apa Syaf? Diikat dengan tali apa tu? Kabel tie. Cable tie, betul. Cable tie Panel. Cable tie. Tak ada baju sejuk. Mata diikat. Dekat situ je tunggu untuk semua naik dekat 2 ke 3 jam kat Panel. Cara dia cakap dengan Syaf tu memang kasar je. Memang kasar Panel. Memang conclusion saya dapat cakap bangsa ni memang bangsa paling menghajar dekat bumi ni Panel. Daripada start kita ke immigration, kepala kami ditolak. Sampailah kita nak masuk ke dalam van Black Maria untuk dibawa ke penjara Panel. Sampai dekat penjara tu saya tak ingat berapa jam perjalanan tu. Sampai ke penjara semua aktivis diletak dalam satu macam reban tu Panel. Dalam reban tu kita macam dijerit-jerit daripada luar. Tapi saya tak ingat dia sebab apa. Tapi dijerit-jerit dengan kasar daripada luar. And then dipanggil by group untuk tukar baju dekat situ. Dipaksa bogel dan juga squad. Perempuan saya tak sure sebab kita diasingkan Panel. Okey. Lepas tu masuk dalam penjara Panel. Sepanjang tidur dia kacau. Kadang-kadang dia buka, saya tak tahulah apa nama audio tu, memang dia buka kuat-kuat untuk ganggu kita punya waktu tidur. Makan pun air, kami diminta minum air paip je Panel. Saya memang tak minum langsung dalam penjara. 2 malam tu memang saya tak minum langsung. Betul. Makan macam sikit-sikit je lah. Nasi, kacang dengan ikan tuna. Tapi memang saya makan sikit je Panel sebab tak nak perut masuk angin, itu je. Dia maki-maki macam mana? Dia play psycho macam mana dengan Syaf? Dia psycho yang paling teruk Panel. Dia tinggalkan kami dekat dalam van tu Panel. Tinggalkan kami dalam van dalam keadaan sejuk 3 jam, 4 jam macam tu. Saya Alhamdulillah saya tak tahu, mungkin saya tak kena teruk. Macam ada 2 delegasi Malaysia yang kena tonyoh kepala, ada yang kena tendang. Kawan saya dari saya tak ingat dari negara mana, dari US rasanya kot. Dia keluar daripada port, dia diikat dengan rantai Panel. And sampai kita orang dalam kapal terbang tadi, ada beberapa lagi aktivis yang sama kapal dengan kami yang saya tak tahu apa nasib diorang.
Saya rasa mostly sebab diorang melawan aku. Ada cakap apa dengan diorang? Maki diorang ke? Saya tak adalah panel. Cuma ada Carut tinggikan diorang suara ke? sikit. Tapi saya ada tinggikan suara sikit lah panel. Tapi macam saya tahu sebab kita delegasi Malaysia tentu semua terpisah panel. Everything is on your own. Apa nak jadi, jadilah tentu. So saya takut kalau ada perkataan yang keluar pada mulut saya mungkin salah, yang mungkin boleh trigger yang lain juga panel. So saya pilih untuk tak buat macam tu lah. Syaf tak cakap dengan diorang, Syaf wartawan? Saya bagi tahu. Saya Lepas bagi tahu. Cuma waktu kena interrogate tu dia tanya dekat saya, kenapa nak masuk Israel sedangkan Malaysia tak ada hubungan diplomatik. Saya cakap niat kami bukan nak ke Israel, niat kami nak ke Gaza hantar bantuan. Tak pernah ada niat nak masuk ke Israel. Itu je saya cakap. Saya tak dapat bayangkan kalau itu bagi kita pun dah teruk. Panel, bayangkan orang dekat Gaza kena macam mana panel. Setiap hari, setiap saat, setiap ketika panel. Diorang guna senjata tak, Syaf? Panel, senjata memang dekat diorang all the time panel. Sebab tu memang tak berani lawan. Senapang yang panjang, senapang pendek satu memang kita nampak ada bom grenade pun nampak panel dekat tangan diorang. So memang saya masa sepanjang dekat atas kapal tu, apa yang disuruh buat, apa yang tak suruh memang abaikan je terus panel. Sebab memang saya tak berani lawan. Sebab saya fikir kalau saya lawan takut delegasi yang lain teruk kena juga. Ya. Syaf, mana datang kekuatan awak tu, Syaf? Tak tahulah panel, macam saya cakap sebelum ni panel, memang dalam hati tu, bayangkan panel waktu malam tu bila Kapten sebut kita nak sampai Gaza sasarannya esok sebelum nak kena intercept tu, semua happy panel sebab niat dia memang nak ke Gaza je. Tak ada niat lain, tak ada. Kalau bila orang tanya dekat saya video SOS dah upload ke, saya cakap tak mungkin sebab kita nak pergi Gaza. Kita bukan nak berhadapan dengan tentera paling jahat ni. Itulah perkara sebaliknya. Jadi waktu dalam penjara tu memang ingatlah panel, kalau ini kita rasa teruk, apatah lagi masyarakat di Gaza tu rasa setiap hari, setiap masa, setiap ketika panel tak ada makanan, tak ada keperluan asas, segala-galanya disekat panel. Ini kan sikit sangat yang kena kita orang ni. So saya dah cakap dengan Ashwat tadi, kalau ada next mission, kalau bagi kebenaran nak pergi, saya akan pergi lagi panel, insyaAllah. Sebab banyak panel, bayangkan ubat-ubat yang kita bawa tu panel, nak bagi dekat orang kat sana, ubat-ubat tu dihancurkan dekat dalam kapal panel. So bayangkan sebelum 2 hari sebelum kita nak sampai ke Gaza tu, doktor-doktor ada buat sidang video call dengan doktor-doktor dekat sana. Memang doktor-doktor dalam kapal dia cakap, jangan risau, kita akan datang bawa semua bekal ubat-ubatan untuk anda dekat situ. Tapi bila tengok ubat-ubat tu hancur panel, ya Allah, ya Rasulullah. Itulah memang kalau boleh, kalau next mission panel, memang saya harap sangatlah pemimpin-pemimpin satu dunia ni bagilah, bawalah 1,000, 2,000 kapal ke untuk kita dapat. Kalau tak dapat masuk ke Gaza pun tak apalah panel, dapat letakkan barang-barang tu dekat perairan, dekat tepi yang supaya diorang boleh akses, dapatkan benda-benda tu panel. Syaf langsung tak nampak bumi Gaza? Tak nampak panel sebab waktu kita sampai tu dah gelap sangat, memang tak nampak panel. Allah Akbar. Itulah yang saya kesal satunya, sebab tak dapat ke Gaza panel. Kita orang saya paling takut tu macam risau ke, takut ada anjing-anjing dicampak ke dalam sel, tapi alhamdulillah tak berlaku panel. Sel dia busuk ya? Busuk panel, memang busuk. And then diorang kata makanan-makanan dia bagi tu macam dia letak dekat tepi-tepi tu, kalau ada kucing makan semua, tapi macam dah tak fikir apa dah. Sebab itu je, bayangkan air pun tak bagi panel, dia suruh minum air paip. Sel dia macam mana? Gelap ke? Terang ke? Kami berkongsi 8 orang. Dia siap tilam, tapi tilam yang nipis itu panel. Gelap, ada toilet siap, tapi toilet nak mandi pun tak boleh mandi sebab kalau mandi habis basah sel kita orang. So semua pilih untuk tak mandi lah. So boleh nak buang air besar dengan ambil wuduk je. Dia bagi sembahyang? Dia tak kacau? Dia tak check every now and then lah, tak kacau panel. Alhamdulillah yang tu dia tak kacau. Dan itu adalah umat yang sekejam-kejam umat yang Allah cipta. Syaf, engkau beradab dengan dia. Subhanallah. Daripada zaman Nabi, umat ni umat yang dilaknati Allah. Jahat. Awak ngadap, Syaf. Betul, jahat panel, jahat. Bayangkan the moment kita dekat port tu lah, memang time tu masa saya keluar dari port macam ni, dia 2 orang kiri kanan pegang tangan saya, tangan kat atas sini.
Ni. Weh, mati. Macam ni. Aku sakit. Kami jalan kelopak macam ni, Pak Nil. Oh. Kiri kanan. Tangan saya macam tu. Hui. Dua orang. Dua orang perang. Satu kiri, satu kanan. Seorang kena tunduk je. Oh. Gila. Prof Fandi dengan Dr. Hafiz all the way. Kena kilah gitu. Allah. Aduh. Allah. Thank you, Pak Nil. Thank you sangat-sangat telefon, Pak Nil. Saya hantar mesej, saya tahu walaupun satu tik, saya tetap juga hantar. Saya cakap, saya tetap juga bercakap dengan awak. Walaupun satu tik saya hantar juga. Dapat cakap dengan Hilal pun, saya rasa macam dah terubat dah. Bila dapat pula buat macam ni, ya Allah, saya bangga sangat korang berdua. Hilal daripada manalah korang punya pelajaran ni, Pak Nil pun tak tahulah. Saya tak ajar awak sampai macam ni, Syaf. Pak Nil. Saya bangga sangat, Syaf. Thank you, Pak Nil. Thank you, Pak Nil. Hilal banyak sangat bagi semangat kat saya, Pak Nil. Sepanjang kat sana, saya pun tak tahulah. Sebab tu bila saya nampak Hilal first thing dekat airport tadi, saya melompat sebab ya Allah, ya Tuhanku. Awak dah call mak dah? Dah, Alhamdulillah. Dah cakap mama tadi. Macam mana awak ingat nombor? Saya memang nombor mak saya, nombor adik-adik semua saya ingat, Pak Nil. Alhamdulillah. Hilal okey lah? Alhamdulillah. Ya Allah, Hilal. Tabiklah, Hilal. Awak antara orang yang terawal buat laporan. Dan laporan awak sangat jelas. Laporan awak sangat-sangat telus. Terima kasih lah, Hilal. Saya bangga sangat dengan korang berdua. Bila berkat semua cikgu-cikgu macam Pak Nil. Alhamdulillah. Memberkati murid tu menjadikan kami pun semangat juga sebenarnya. Allah. Terima kasih, Pak Nil. Okey. Syah, pasport awak semua macam mana? Alhamdulillah, Pak Nil. Pada pasport semua selamat. Cuma barang-barang saya banyak hilang lah. Saya punya airport hilang. Saya punya handphone saya salah. Dua-dua dah campak dalam laut. Mikrofon ni hilang. Power bank hilang. Banyak, Pak Nil. Banyak yang hilang. Tapi macam tak apalah. Ini pengorbanan. Pakaian semua ada? Baju saya semua ada. Pelik. Yang ubat-ubat saya semua hilang, Pak Nil. Tak apa. Okey. Sikit je tu kalau nak ikutkan. Nanti kalau sempat Pak Nil ada titipkan sikit duit untuk Syaf. Terima kasih banyak, Pak Nil. Nanti Syaf boleh cari barang apa yang Syaf perlukan. Baik. Terima kasih banyak, Pak Nil. Yo, ada. Keep up the good work. We are very proud of you. Yang ni nak pergi lagi. Aduh. Nak pergi, Pak Nil. Nak mesti nak pergi, Pak Nil. InsyaAllah semangat Gaza tu di hati, Pak Nil. Kisahlah dengan yang lain, okey? Okey. InsyaAllah, Pak Nil. Terima kasih banyak, Pak Nil. Banyak bagi sokongan. Thank you, tolong. Terima kasih banyak, Pak Nil. Tak ada apa pun. Kebetulan rezeki tu ada. Kita bagi-bagilah. Alhamdulillah. Amin. Okey? Nanti balik, nanti kita jumpa Hilal semua, ya? Bye. Love you both. Thank you, Pak Nil. Thank you so much. Yeah. Good night. Good night, Pak Nil. Good night. Lega dah, saya lega sangat. Awak pun rehat lah, Alhamdulillah. ya? Rehat, tidur Alhamdulillah. puas-puas. Makan sedap-sedap. InsyaAllah. Ya? Thank you, Pak Nil. Bye. Love you both. Terima kasih, Hilal. Bye-bye. Allahu Akbar. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah.